Okay guys, ada yang PM aku, ada yang tanya, okay, macam biasa dalam live, dalam komen dia tanya, bang, kalau saya pakai air filter Umar Racing 1 lapis, 2 lapis, apa beza bunyi dia bang? Tak apalah, saya belanja bunyi, okay, 1 lapis dengan 2 lapis, korang dengar betul-betul. Okay guys, sekarang ni saya dah pakai span 1 lapis dahulu. Okay, 1 lapis lagi kat luar. Sekarang kita masuk 2 lapis. Lebih kurang je guys. So korang boleh pilih lah nak pakai 1 ataupun 2. Macam saya cakap lah, kalau saya pakai 1 aja, 1 lagi boleh simpan. Okay, so nasihat saya sekurang-kurangnya pakailah air filter Umar Racing walaupun 1 lapis guys, untuk menjaga throttle body korang lebih orang kata jangka hayat dia lebih lama dan tak kotor cepat. Kalau korang buka 2,000 hingga ke 5,000, korang nak servis dah throttle body korang. So kalau korang pakai span Umar Racing walaupun 1 lapis, korang boleh ganjakkan lebih kurang 15 ke 20,000 kilometer baru korang cuci. Lepas tu pakai balik. Okay guys, jangan lupa guys, like, komen, share video ni pada kawan-kawan korang. Alright, Assalamualaikum.